punca sebenarnya. Sampai sekarang orang tak tahu. Ini adalah segmen yang paling, orang kata apa, paling dalam, paling cerca punya. Kita nak gali lagi pasal kes kau ni. Aku dah dengar tadi kau cakap pasal apa benda? Perempuan yang sama rambut panjang dengan kau tu. Ya, saya suka fikir benda logik sebenarnya. Lepas tu dia orang panggil ustaz macam, kawan kau buat apa? Dia jumpa kat aku. Aku macam, dah kenapa Aku diam je. Ni ada member kau ni buat ni. Member kau ni. Dia tunjuk kau lah. Tapi member aku tak ada lah aspek aku. Tak, ustaz tu tunjuk kau lah. Dia kata ada buat apa-apa ke? Aku buat tak tahu. Lepas tu member aku tak puas hati dengan ustaz tu kan, sebab benda gangguan sama lagi kan. Dia panggil makcik dia ke apa ke, dia kata bomoh. Aku tak percaya bomoh kot. Lepas tu dia pergi makcik dia first, aku tengah main game. Masa tu main game. Lepas tu makcik dia, kau buat apa? Kau tegur siapa? Dia tunding kat kau juga. Punca ni kan. Dia kata benda tu nak ganggu kau tapi tak boleh. Dia ganggu kawan kau. Oh, so kau lah punca sebenarnya.